Kumpul mainan, kumpul kenangan. Selamat datang ke video SM Collector. Hari ini kita unbox Pokemon TCG Chinese Edition EV Card Display Frame Box. Pasti ramai yang tertanya-tanya, bang, kad ni original ke tidak? Jangan risau, pusing belakang kotak ni ada stiker Pokemon kat sini. Ini menunjukkan ini adalah produk original. Dalam satu box ni anda akan dapat satu special illustration card dan juga satu Pokemon Team Silicone Card Holder. Ada 8 rekaan yang boleh anda kumpul dan ini adalah salah satu yang berjaya saya dapat untuk box kali ini. Oh, cantik guys. Dan dia punya Team Silicone Card Holder tu akan sama macam kad yang anda dapat. Dengan ada je silicone card holder ni, bolehlah kita bawa kad special illustration tu berjalan-jalan bersama-sama. Okey, ada tempat tali lagi untuk gantung. Memang nice lah. Inilah rupa kad yang kita dapat lepas dah masuk dalam silicone card holder. Tak cukup dengan tu, dalam kotak ni pun ada satu booster pack yang mengandungi 25 keping kad. Banyak tu. Jom kita unpack dan tengok kad apa yang kita dapat. Kad pertama, kedua, ketiga, keempat. Okey, ini adalah kad versi bahasa Cina. Tapi jangan risau guys, seperti saya katakan tadi, ini semua adalah kad yang original. Dari segi ilustrasi, lebih kurang sama saja dengan versi bahasa English, Jepun dan juga yang lain-lain. Tu dia, dah dapat dah kelibat kad rare holo kita yang pertama. Kita dapat kad Raichu. Ada lagi ke? Dapat 2 kad rare holo. Okey, saya tak tahu nama ni. Ini kad rare holo yang kedua. Ada lagi belakang ni. 3 guys. Ada 3. Wow, kita dapat Umbreon V. Ini nice ni. Kalau versi English, ini datang daripada set Evolving Sky. Dapat satu lagi kad rare holo dan ada lagi. Wah, dapat trainer card full art. Banyak betul guys. 1, 2, 3. Dapat 5. Dapat 5 card rare holo dalam satu pack. Memang berbaloi.